Rezeki sempit bukan tanda Allah benci, tapi kadang-kadang itu adalah cara Allah nak kita kembali sujud dan berdoa sepenuh hati. Nabi Musa alaihissalam pernah berada dalam keadaan yang sangat susah, tiada tempat tinggal, tiada makanan, tiada hala tuju. Namun selepas membantu dua anak Nabi Syuaib memberi minum kepada ternakan, baginda berteduh di bawah pokok lalu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, aku sangat berhajat kepada sebarang kebaikan darimu. Surah Al-Qasas ayat 24. Doa itu lahir dari hati yang benar-benar mengharap, dan dari situ rezeki berubah, diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, dan diberi jodoh. Kalau hari ini kita rasa sempit, jangan berhenti berusaha, dan yang paling penting, jangan berhenti berdoa. Amalkan doa Nabi Musa ini dengan penuh harapan. Moga Allah perluaskan rezeki kita dan berkati setiap sen yang kita miliki. Kalau rasa nak amal doa ini, komen rezeki dan kongsikan dengan orang lain. Moga sama-sama kita diberi kecukupan oleh Allah. Like, comment, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari dakwah menegakkan agama Islam.